Hai Top Sibian, macam yang kita tahu bila ada ombak besar hentam pantai, selalunya ada macam-macam benda pelik yang terdampar. Tapi yang paling buat pening kepala adalah hidupan-hidupan ni. Entah dari mana datangnya. Muka pun pelik semacam, macam datang dari planet lain pula. Seram ke tak? Kalau nak tahu, jangan terlepas video ni tau. Obo-obo gergasi terdampar. Sesiapa yang jalan-jalan kat area pantai Pembrokeshire mesti terjerit punya tengok hidupan muka pelik ni. Kenyal-kenyal, anjal, badan besar gedabak. Tapi bila tengok dekat-dekat, ni obo-obo rupanya. Lagi terkejut, obo-obo ni datang lebih 300 ekor. Ada yang ukur lilitnya dekat 90 cm dan berat sampai 35 kg. Kejadian macam ni jadi juga kat 5 pantai lain di Wales. Punca ia terdampar kat sini rasanya bukan sebab ombak besar. Tapi ramai percaya mungkin sebab cuaca panas dan lembap. Plankton makanan obo-obo jadi makin banyak. Jadi ia pun membiak dan lepak dekat kawasan air cetek. Walaupun obo-obo ni tak bahaya, lebih baik jangan sentuh. Sebab boleh jadi gatal-gatal atau alahan. Raksasa berbulu. Memang buat orang Filipina panik dan tertanya-tanya bila jumpa bangkai hidupan pelik berbulu lebat ni dihanyutkan ombak besar ke pantai Oriental Mindoro. Badan dia besar sangat, ukur-ukur dalam 6 meter. Tapi rasanya dah lama kiok. Badan hidupan ni pun keluarkan bau yang kurang menyenangkan. Walaupun macam tu, pakar tetap turun padang untuk periksa. Dan diorang agak ini mungkin bangkai sejenis ikan paus. Bahagian yang nampak macam bulu tu mungkin fiber otot yang tengah mereput. Sebab itulah rupa dia lain sikit dari yang kita biasa nampak. Pihak berkuasa dah pun ambil sampel tisu untuk buat ujian DNA dan cari jawapan. Apa-apa pun, admin doakan yang terbaik. Hidupan misteri di pantai. Apa jadi kalau ada orang bawa anjing jalan-jalan kat pantai, lepas tu jumpa hidupan misteri, muka macam buaya? Dah nampak, tunggu apa lagi? Tapi akak ni relax je kongsi gambar buat kenangan. Sebab benda yang dijumpa kat pantai Wales tu memang pelik betul. Panjang badannya lebih 1 meter. Rupa dia pula memang iras-iras buaya. Kalau macam ni, kena tunjuk kat netizen. Lepas gambar ni viral, pakar pun pening tak tahu benda apa. Tapi diorang sahkan ini bukan buaya. Mungkin ikan paus atau lumba-lumba yang terdampar sebab ombak besar. Ditambah pula dengan proses perebutan badan dia. Tu yang buat rupa dia jadi macam buaya. Korang pula rasa ni benda apa? Ikan hoodwinker sunfish. Penyelidik pun terkedu sekejap. Masa tengah buat tinjauan dekat pantai California, diorang jumpa hidupan pelik besar gedabak panjang lebih kurang 2 meter yang dihanyutkan ombak sampai terdampar. Bila tengok dekat-dekat, alamak! Ni ikan gergasi yang jarang jumpa, hoodwinker sunfish. Ikan bertulang paling berat di dunia. Ia hanya dijumpai di hemisfera selatan area Australia, New Zealand dan Afrika Selatan aja. Habis tu macam mana boleh terdampar kat hemisfera utara pula ni? Tak tahulah ni usaha dia sendiri ke apa. Tapi apa-apa pun, diorang ada 2 teori. Satu, mungkin dia dah lama kat area ni tapi kita je tak perasan. Atau mungkin dia berenang jauh, lepas tu kena hanyut dengan ombak besar sampai sini. Walau apa pun, kumpulan penyelidik ni dah ambil sampel dari badan dia untuk buat kajian lanjut. Nanti kalau ada info baru, admin akan update dekat korang semua. Gumpalan otak laut. Jom kita ke Australia pula. Ceritanya ada seorang perempuan ni tengah jalan-jalan dekat pantai. Tiba-tiba dia terkejut nampak satu hidupan pelik. Bentuk dia macam gumpalan warna merah campur hijau, macam otak. Saiz lebih kurang 15 x 10 cm. Kat bahagian luar dia ada pula benda macam lendir yang salut badan dia. Tapi sebab nak tahu sangat, dia tahan seram tu, ambil gambar dan hantar kat netizen untuk tolong siasat. Tak lama lepas tu, ada orang jelaskan misteri tu. Benda ni sebenarnya wandering sea anemone, sejenis buran laut. Rupa dia berketul-ketul macam otak. Boleh jumpa kat dasar laut atau hanyut dalam air. Kadang-kadang melekat dekat batu atau rumpai laut. Warna dia pun macam-macam, ikut spesies. Kesimpulannya, tak payah panik. Benda ni tak bahaya macam rupa dia pun. Bangkai ikan bermulut manusia. Percayalah, siapa yang jalan kat pantai dan jumpa benda macam ni, mesti tertanya-tanya, benda apa pula ni? Mestilah pemilik video ni pun sama. Sebab masa dia tengah berjoging kat pantai Bondi, Australia, dia nampak entah apa benda tengah ternganga-nganga. Bila tengok dekat-dekat, rupa dia macam gabungan orang dengan jerung. Tapi dari sisi lain, nampak macam ikan pari pula. Jadi ni apa benda sebenarnya? Hidupan laut mutant ke?
Orang kampung yang datang tengok pula pakat gelak sakan sebab muka dengan mulut dia nampak kelakar sikit. Lepas tu pakar pun datang periksa dan diorang agak ni mungkin ikan pari elektrik. Sirip dengan ekor dia hilang sebab mereput lepas ia tak bernyawa. Korang pula rasa ni benda apa? Jom komen sikit. Sotong gergasi terdampar. Sesiapa yang datang ke pantai di Afrika Selatan mungkin akan tergamam bila jumpa hidupan besar warna putih yang nampak lembik ni. Panjangnya lebih kurang 2 meter dari kepala sampai hujung sesungut. Tanpa buang masa, terus diorang pergi tengok dengan mata kepala sendiri. Barulah tahu yang benda tu sebenarnya sotong gergasi. Terus jadi tumpuan pakar hidupan laut. Sebab sotong gergasi ni selalunya hidup jauh di dasar laut. Lagipun, ia jarang sangat timbul ke permukaan air. Tapi sebab ia ada kat sini, diorang agak mungkin ia cedera kena kipas enjin bot. Lepas tu dihanyutkan ombak ke pantai. Pemeriksaan dapati ia sotong betina dan sebelum tak bernyawa, umurnya mungkin baru 2 tahun. Spesies sotong ni sebenarnya boleh hidup sampai 5 tahun dan membesar sehingga 13 meter panjang. Tengok-tengok balik, kesian pula kan? Man o' War. Benda jernih warna biru keunguan yang korang nampak ni memang buat pelancong dekat pantai Olivença, Brazil, pening kepala. Ingatkan belon atau beg plastik yang terapung. Sampailah nampak ia bergerak, baru tahu tu sebenarnya Man o' War. Hidupan yang kembung macam belon, ada kepala dan sesungut kecil yang berbelit-belit jadi satu gumpalan. Sesungut dia kat bawah air dan bahagian belon tu ke atas untuk terapung. Macam mana boleh sampai sini? Pakar biologi kata ia dihanyutkan dari tengah lautan Atlantik masa musim bunga dan musim panas. Tapi nampaknya ombak kuat sikit, tu yang banyak terdampar. Apa-apa pun, kalau jumpa kat pantai, jangan sentuh sesuka hati tau. Bahaya, boleh mengancam nyawa. Bangkai kapal yang menyeramkan. Siapa nampak mesti menjerit. Kat pantai Oregon, bukan bangkai kapal je yang muncul. Tapi ke atas kapal tu penuh dengan teritip yang rupa dia menyeramkan. Bukan tu aja, ia siap bawa sekali siput, tapak Sulaiman dan spesies-spesies pelik yang lain. Apa benda ni semua? Lepas siasat punya siasat, orang ramai kata kapal tu datang dari Jepun masa tahun 2011. Lepas kena hentam tsunami, ia terapung lama dekat tengah laut, merentasi lautan Pasifik sejauh lebih kurang 6,500 km sebelum terdampar dekat sini. Ini buat ramai orang risau sebab kapal ni bawa sekali hidupan dari tempat lain. Boleh ke ia ganggu ekosistem dekat sini? Apa-apa pun terserah dekat pihak berkuasa sana untuk cari jalan penyelesaian. Ikan misteri terdampar. Sepasang kekasih dari Australia tengah jalan-jalan dekat pantai Queensland tiba-tiba rasa macam nak sesak nafas bila nampak bangkai ikan pelik. Muka dia nampak seram. Mulut dia ternganga, panjang badan dekat 2 meter, terdampar dekat tepi pantai. Lepas tu jadi tumpuan orang kampung sebab tak ada siapa tahu ini ikan apa. Jadi diorang pun tak simpan lama, terus ambil gambar, tanya netizen. Bila pakar periksa, diorang pun pening sikit. Tapi dari rupa, nampak macam ikan kerapu atau groper tempatan. Pasal macam mana ia boleh sampai sini? Sebab dah sampai ajal. Lepas tu dihanyutkan ombak. Sebab dekat Australia ada undang-undang larang tangkap atau simpan ikan spesies ni. Teritip angsa. Amboi, siapa nampak hidupan misteri muka pelik 5 penjuru macam ni mesti tertanya-tanya, ni hidupan dari planet mana pula ni? Tiba-tiba je muncul kat sebuah pantai di United Kingdom pula tu. Orang yang terjumpa ni teruslah post gambar ni kat media sosial untuk cari jawapan. Lepas tu baru dapat penjelasan yang ini sejenis teritip angsa atau boy barnacle. Asalnya dari perairan panas lautan Atlantik dan lautan Pasifik. Tapi kadang-kadang ia dihanyutkan ombak sampai ke pantai barat UK juga. Ia akan cari tempat untuk berpaut supaya boleh membesar. Macam rumpai laut, serpihan plastik, kayu dan lain-lain. Walaupun lega sebab ia bukan raksasa, cuba bayangkan kalau benda ni terdampar banyak sekaligus. Hati kering macam mana pun mesti ada terkejut sikit punya. Ikan oarfish gergasi. Ini ikan besar dengan rupa pelik yang orang Jepun tak nak jumpa. Sebab diorang percaya bila ia terdampar, itu petanda buruk yang mungkin akan ada gempa bumi. Sebab secara semula jadi, ia sensitif dengan pergerakan plat bawah laut. Sebelum ni pun memang ada kaitan dengan kejadian gempa bumi. Contohnya tahun 2011, ada 12 ekor oarfish terdampar dalam setahun sebelum kejadian besar dekat Tohoku berlaku. Dan masa tahun 2019, jumpa sampai 7 ekor tau. Selamat ke tak ni?
Tapi sebelum media sosial jadi makin panas, pakar jelaskan yang kadang-kadang suhu meningkat sebab pemanasan global pun boleh buat ikan senang kiok dan terdampar dekat pantai. Jadi kemunculan ikan ni tak semestinya ada kaitan dengan gempa bumi ya. Makhluk pelik dari Rusia. Jom kita mulakan. Dunia laut dalam masih ada banyak haiwan aneh untuk korang temui. Tapi hidupan yang ni ditemui oleh askar yang bertugas dekat kawasan Pulau Sakhalin di Rusia pada tahun 2006. Pulau Sakhalin ni terletak sejauh 8,047 km ke timur dari bandar Moskow. Bila benda ni terjadi, pihak perkhidmatan khas Rusia pun cepat-cepat bawa naik bangkai tu dari pantai untuk dibuat kajian mendalam. Walaupun dah bertahun-tahun berlalu, tak ada langsung berita pasal bangkai makhluk pelik ni yang keluar. Sehinggalah beberapa tahun lepas, ahli biologi marin Rusia telah menganalisis bangkai makhluk pelik ni dan mendapati ia adalah bangkai paus orca atau paus beluga, yang mana kita boleh jumpa kedua-dua jenis paus ni dekat Laut Sakhalin. Penemuan kaki manusia di Laut Salish. Yang seterusnya ni mungkin kedengaran seram sikit ya. Terdapat beberapa penemuan kaki manusia di kawasan pantai Kanada dan kawasan pantai barat laut Lautan Pasifik. Tapi penemuan ni semua menimbulkan satu persoalan. Kalau kita jumpa bahagian kaki dan kasut aja, mana perginya anggota badan yang lain? Penemuan kali ni ada nama khas tau. Salish Sea Human Foot atau kaki manusia Laut Salish. Wih, dengan nama pun dah seram. Penemuan ni berlaku dalam tempoh yang panjang dari Ogos 2007 sampailah awal 2012. Sebanyak 14 penemuan kaki manusia telah dibuat dari pantai-pantai. Termasuk juga penemuan kaki palsu. Dipanggil kaki palsu sebab diorang tak jumpa kaki manusia betul dalam kasut tu. Tapi sebaliknya, tapak kaki haiwan lain. Macam mana pula boleh ada dalam kasut tu kan? Sampai sekarang, hanya separuh daripada jumlah kaki tu je yang dapat dikenal pasti pemiliknya. Kebanyakan kasut yang ditemui adalah kasut yang dikeluarkan dan dijual sebelum tahun 2004, yang mana ada kemungkinan ia adalah kasut dari kejadian tsunami yang berlaku di benua Asia pada tahun 2004 yang hanyut sampai ke Laut Salish. Jumpa kaki je pun dah nampak seram. Kalau terjumpa satu badan... Siput ungu. Kita sambung pula pasal siput. Siput ada yang siput darat, ada yang laut. Yang ni siput laut, iaitu siput ungu. Siput ungu ni bukan haiwan yang senang nak jumpa, tapi ia telah terdampar dekat pantai. Siput ungu yang cantik ni ada cengkerang yang sangat nipis macam kertas, dan ia juga boleh hasilkan lendir macam buih udara supaya ia boleh terapung dekat dalam laut. Dijangkakan sebab ia terdampar dekat darat adalah disebabkan angin ribut dan ombak laut yang kuat. Tak sangka pula dalam laut ada hidupan yang cantik macam ni. Nampaknya kita kena sama-sama pelihara alam ya, barulah ia boleh kekal lama. Sakhalin Bigfoot. Kalau korang rasa laut tu selamat untuk korang, silakanlah mandi laut dengan tenang. Tapi pastikan korang jauh dari pantai. Sebab ciptaan berbentuk pelik yang ada gigi tajam ni mungkin boleh ngap jari kaki sesiapa je. Kami panggil ciptaan sebab ia bukan hidupan sebenar. Macam mana tu? Wan Cabana ialah seorang artis yang selalu hasilkan hidupan berbentuk pelik. Apa yang dihasilkan ialah pelbagai raksasa laut. Contohnya ikan duyung atau makhluk asing. Cabana telah melelong ikan ganas ni dekat laman web eBay. Pada bulan Jun tahun 2006, dia ambil kesempatan waktu insiden tsunami yang baru berlaku untuk buat ia jadi lebih tular. Gambar raksasa yang kita nampak dekat internet ni datangnya dari gambar yang Cabana lampirkan dekat laman web eBay untuk tujuan lelongan tu. Tengok gigi dia pun dah boleh bayangkan kena ngap. Memang dia buat nampak real betul. Hidupan tanpa kepala. Benda ni kalau tak perhati betul-betul, korang mungkin takkan nampak. Ia adalah hidupan tanpa kepala yang panjangnya 4.6 meter dengan ekor kecil sepanjang 3 meter. Pihak berkuasa marin dan perikanan rasmi Kanada
Masih belum dedahkan apa sebenarnya makhluk yang terdampar pada bulan Februari 2010 ni. Tapi admin rasa sementara diorang tunggu bahagian kepalanya muncul, mungkin diorang tengah baca novel The Legend of Sleepy Hollow untuk isi masa lapang diorang. Macam jumpa hantu dalam filem seram pula. Uish. Kotoran oren di Pulau Kivalina. Ramai orang suka pergi pantai dan yang pergi pun ada sebab berbeza. Pada 3 Ogos 2011, satu kejadian aneh berlaku di kawasan terpencil Pulau Kivalina yang terletak di pesisir Laut Chukchi di barat Laut Alaska, yang mana bukanlah tempat pertama yang dijangka akan jumpa benda pelik macam ni. Tapi pada 3 Ogos 2011, ada satu benda yang dihanyutkan ombak ke seluruh pantai. Bersepah-sepah sejauh beberapa kilometer. Ia nampak macam spora kecil berwarna oren yang merupakan spora sejenis kulat karat. Dan dah tentu kalau korang tahu, mungkin korang akan lari lintang pukang. Pada mulanya, ada yang teka kotoran oren ni terhasil dari telur ketam dan hidupan laut lain. Tapi nasib baik diorang tunggu penjelasan yang betul dari saintis pasal benda ni sebelum diorang termakan dengan sushi. Hati-hati ya kalau jumpa situasi macam ni, jangan termakan pula. Nanti jangan cakap admin tak payung ya. Sturgeon yang datang dengan ribut. Pada bulan Mac 2012, ada seekor makhluk berbentuk mengerikan yang berbau hanyir terdampar ke darat di pesisir pantai Foley di California, Amerika Syarikat. Atau boleh juga kita panggil bau aroma menyeramkan dari laut. Hidupan ni nampak seolah-olah ia datang dari zaman dinosaur. Seorang doktor haiwan tempatan telah menganalisis bangkai haiwan ni dan mendapati ia adalah ikan sturgeon Atlantik yang merupakan ikan yang boleh membesar sehingga 4.6 meter dengan berat boleh mencecah 363 kilogram dan bentuk badannya tak banyak berubah sejak ia wujud 100 juta tahun yang lalu. Ikan ni memang haiwan purba betul lah. Wow, macam dapat tengok dinosaur hidup. Ikan opa. Bukan opa Upin Ipin tau. Walaupun rupanya cantik dan pelik, macam hasil seni sikit, tapi ia hidupan yang sangat berwarna-warni. Ikan opa ni dikenali juga dengan nama moonfish, sunfish atau kingfish. Ia haiwan laut dalam yang jarang sekali ditemui, walaupun ahli biologi dan pemancing cuba untuk mencarinya. Scott Williams, seorang peluncur ombak tempatan berkata ikan jenis ni mukanya macam hidupan yang datang dari luar angkasa. Scott terjumpa sekumpulan besar ikan opa yang dihanyutkan ombak pada suatu pagi bulan Oktober 2010 berdekatan dengan pantai San Diego. Ikan opa ni saiznya sebesar penutup lurang dengan berat 45 kilogram. Boleh bernilai RM45 untuk setiap setengah kilogram. Tapi admin tak sarankan korang beli ikan ni untuk makan ya, sebab admin sendiri tak pasti sama ada ikan ni selamat atau tak. Jika anda suka video Topsip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Topsip.